Apa dah jadi ni? Apa dah jadi dengan badan kamu? Mak, saya boleh teruskan hidup macam ni. Di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, 2 orang wanita, seorang warga asing dan seorang lagi kelihatan seperti warga tempatan, sedang berpelukan erat sambil menangis. Orang ramai yang lalu lalang memandang dengan penuh tanda tanya, hairan memikirkan apa yang telah terjadi pada tubuh wanita muda itu. Mari kita dengar kisah daripada si ibu. Hello, nama saya Grace. Saya dilahirkan di Vancouver, Kanada. Walaupun ia sebuah bandar yang mempunyai musim sejuk yang panjang dan kerap hujan, zaman kanak-kanak saya dipenuhi dengan kehangatan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang pekerja pejabat dan ibu saya seorang suri rumah yang menjaga saya sepenuh masa. Ketika itu, saya hanyalah seorang kanak-kanak biasa, sama seperti rakan-rakan sebaya saya. Kemalangan itu berlaku pada musim sejuk ketika saya berusia 6 tahun. Salji turun dengan lebat di luar, tetapi di dalam rumah terasa hangat berkat pemanas. Ibu saya sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, manakala saya sedang leka bermain blok Lego di atas lantai ruang tamu. Tiba-tiba, loceng pintu berbunyi. Mungkin ada penghantaran barang. Tunggu sekejap ya, kata ibu sambil bergegas keluar dari dapur. Masalahnya, di atas dapur gas ada sebuah cerek besar yang sedang mendidih. Airnya menggelegak dengan kuat, tetapi dalam keadaan tergesa-gesa, ibu terlupa dan terus berlalu pergi. Saya yang sedang asyik bermain Lego tiba-tiba terasa dahaga. Selalunya, ibu akan menuangkan air suam ke dalam cawan untuk saya, tetapi pada hari itu, saya cuba melakukannya sendiri. Saya menarik sebuah kerusi dan memanjat di hadapan dapur gas. Cerek itu sangat berat, tetapi saya fikir saya boleh mengangkatnya sendiri. Namun, sebaik sahaja saya mengangkat cerek itu, tangan saya tergelincir. Air panas yang menggelegak itu tertumpah, terus terkena pada lengan dan kaki kanan saya. Kesakitan pada saat itu masih terasa jelas sehingga kini. Rasanya seperti kulit saya disentuh api secara langsung. Saya menjerit sekuat hati dan rebah ke lantai. Ibu yang terdengar jeritan saya berlari masuk dari pintu depan. Wajahnya terus pucat lesi apabila melihat keadaan saya. "Apa kamu dah buat ni?" jeritnya. Selepas itu, semuanya berlaku dengan pantas. Kami tiba di bilik kecemasan dan para doktor segera merawat saya. Mereka menyejukkan bahagian yang melecur dengan air sejuk dan memberi suntikan penahan sakit. Namun, doktor berkata bahawa saya mengalami lecuran yang dalam dan sukar untuk pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Pada masa itu, saya tidak faham apa maksudnya. Selama beberapa minggu, saya berulang-alik ke hospital untuk rawatan. Mereka menukar kain pembalut, menyapu ubat salap dan membersihkan bahagian gelembung air yang pecah. Walaupun sakit, saya yakin saya akan sembuh tidak lama lagi. Ibu juga selalu berkata, nanti baiklah tu. Namun masa berlalu dan kulit saya tidak kembali seperti asal. Parut yang hodoh dan tidak sekata terbentuk di lengan dan kaki saya. Warnanya juga berbeza dengan kulit di sekelilingnya. Doktor memberitahu bahawa parut itu mungkin akan pudar sedikit demi sedikit apabila saya membesar, tetapi ia tidak akan hilang sepenuhnya. Sejak dari saat itu, riak wajah ibu mula berubah. Setiap malam, ibu akan menangis seorang diri. Saya sering terdengar ibu berbisik dengan ayah di luar bilik, menyangka saya sudah tidur. Kalaulah saya lebih berhati-hati, disebabkan saya, anak kita akan hidup dengan parut ini seumur hidupnya. Kata-kata itu menusuk ke telinga saya yang masih kecil. Hati saya turut sakit setiap kali mendengar tangisan ibu. Masalah sebenar bermula apabila saya masuk ke alam persekolahan. Pada mulanya, semuanya baik-baik saja kerana saya memakai pakaian seragam berlengan panjang. Tetapi keadaan berubah semasa waktu pendidikan jasmani atau apabila musim panas tiba. Kanak-kanak sememangnya mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Mereka akan melihat parut di lengan saya dan bertanya, "Apa tu?" Pada mulanya, saya hanya memberi alasan bahawa saya terjatuh dan cedera. Tetapi suatu hari seorang budak berkata, hodohnya parut jatuh kamu." Kanak-kanak lain mungkin tidak berniat jahat, tetapi mereka akan merenung parut saya dengan pandangan yang aneh. Musim panas adalah waktu yang paling sukar bagi saya. Ketika kanak-kanak lain memakai baju lengan pendek, saya seorang sahaja yang bertegas untuk memakai baju lengan panjang.
Setiap kali cikgu menyuruh saya menyingsing lengan baju kerana cuaca panas, fikiran saya menjadi kosong. Waktu rehat pula, saya akan duduk bersendirian di sudut kelas, hanya memerhatikan rakan-rakan lain berlari dan bermain di padang. Kelas renang adalah mimpi ngeri terbesar saya. Sejak darjah 2, sekolah ada mengadakan kelas renang. Setiap kali tiba harinya, saya akan berbohong dengan mengatakan saya sakit perut dan tidak dapat hadir. Ibu memahami perasaan saya dan akan menelefon sekolah untuk memberitahu anak saya tidak sihat, jadi dia tidak dapat menyertai kelas renang. Daski durisa, wageri penkesa, tara aprobu haf awa yuspi, sabi aprobus aprobu, apara, oba yuspi, aprobu haf aprobu haf aprobu haf aprobus aprobu haf 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 aprobu haf. Keadaan di rumah juga sama. Apabila pendingin hawa rosak semasa cuaca panas, semua ahli keluarga memakai baju lengan pendek dan seluar pendek, tetapi saya tetap duduk dengan baju lengan panjang. Walaupun perlu membasahi baju, saya tidak sanggup menanggalkannya. Apabila ayah berkata, "Panas tu, Grace, sing-singlah lengan baju tu," saya hanya menjawab, "Tak apa," dan duduk di hadapan kipas angin. Setiap kali melihat keadaan saya, ibu akan menitiskan air mata. Tanpa sedar, dia akan menggumam sendirian, "Kalaulah mak lebih berhati-hati, semua ni takkan jadi." Melihat ibu begitu, saya menjadi lebih sedih. Saya reda dengan kesakitan yang saya alami, tetapi saya tidak sanggup melihat ibu turut menderita. Dengan hati saya yang masih mentah, saya cuba memujuk ibu. "Bukan salah mak," kata saya. "Saya yang patut lebih berhati-hati, tetapi kata-kata saya itu hanya membuatkan ibu menangis dengan lebih teruk." Kemudian barulah saya sedar, semakin saya cuba memujuknya, semakin menebal rasa bersalah dalam dirinya. Apabila saya semakin membesar, keadaan menjadi lebih teruk. Cara kanak-kanak mengusik saya menjadi lebih kasar. Ada yang sengaja cuba menyentuh lengan saya. Setiap kali itu berlaku, saya akan mengelak sambil memeluk tubuh saya dengan erat. Waktu rehat dan waktu lapang saya habiskan di perpustakaan. Ia adalah tempat yang sunyi dan tiada siapa yang peduli tentang saya. Apabila membaca buku, saya dapat melupakan keadaan diri saya. Saya sangat suka novel pengembaraan dan fantasi. Saya akan membayangkan diri saya menjadi watak utama dan melalui pengembaraan yang hebat. Di rumah, saya semakin banyak menghabiskan masa bersendirian. Saya akan membaca buku atau melukis di dalam bilik. Saya menolak ajakan rakan-rakan untuk datang bermain dan tidak pernah menghadiri majlis hari jadi. Apatah lagi jika parti itu diadakan di kolam renang, membayangkannya sahaja sudah cukup menakutkan. Dalam proses membesar, ada satu peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Pada hari berkelah bersama kelas di taman, cuaca sangat panas. Semua kanak-kanak memakai baju lengan pendek dan hanya saya yang memakai baju lengan panjang. Cikgu juga risau dan berkata, "Nampaknya kamu panas sangat tu," tetapi saya hanya menjawab, "Saya okey, cikgu." Enumerida. Saya seolah-olah menjadi halimunan di dalam kelas, sentiasa menyendiri di satu sudut. Rakan-rakan tidak mempedulikan saya dan saya juga tidak cuba mendekati mereka. Setiap waktu rehat, saya akan menunduk di atas meja sambil membaca buku atau melukis. Guru-guru juga tidak begitu mengambil pusing kerana saya seorang pelajar yang senyap dan pandai. Namun di rumah, kerisauan ibu semakin menjadi-jadi. Dia sering bertanya, "Kenapa tak cari kawan? Kenapa tak keluar bermain?" Saya hanya menjawab, "Saya okey. Saya suka duduk di rumah kerana saya tidak mampu meluahkan perasaan sebenar saya." Keadaan tidak banyak berubah apabila saya masuk ke sekolah menengah. Walaupun persekitaran dan rakan-rakan baru, saya tetap setia dengan baju lengan panjang dan seluar panjang. Semasa memakai baju sukan pun, saya akan meminta baju sukan berlengan panjang. Musim panas benar-benar satu penyeksaan. Semasa kelas pendidikan jasmani di Padang, saya hampir pitam kerana kepanasan, tetapi saya tetap bertahan. Pada masa itu, peneman setia saya adalah buku. Saya akan meminjam novel dari perpustakaan dan tenggelam dalam kisah-kisah watak utamanya. Kadang-kadang saya membayangkan diri saya menjadi watak utama yang mengembara. Kadang-kadang hati saya terpaut dengan kisah cinta yang indah. Tetapi apabila kembali ke realiti, saya tetaplah seorang gadis dengan parut lecur.
Setiap kali melihat cermin, saya benci dengan rupa saya dan sering terfikir, kenapa semua ini terjadi pada aku? Tetapi apabila teringatkan wajah sedih ibu, saya akan memendam perasaan itu. Menjelang saya masuk ke sekolah tinggi, saya mula menerima kehidupan sebegini sebagai sesuatu yang normal. Tidak berkawan, memakai baju lengan panjang walaupun pada musim panas dan mengelakkan tempat seperti kolam renang atau pantai, semuanya sudah menjadi kebiasaan. Dunia saya hanyalah rumah, sekolah dan perpustakaan. Ibu masih risaukan saya, tetapi tidak lagi menyuarakannya secara langsung. Sebaliknya, dia akan menunjukkan kasih sayangnya dengan berhati-hati bertanya tentang perasaan saya, memasak makanan yang sedap atau membelikan buku-buku baru. Saya tahu perasaan ibu, jadi saya cuba sedaya upaya untuk kelihatan ceria. Begitulah saya membesar sebagai seorang gadis yang pendiam dan suka menyendiri, bersama dengan parut lecur saya. Hidup saya sentiasa tersembunyi di sebalik lengan panjang dan seluar panjang, mengelak pandangan orang lain. Itulah segala-galanya bagi saya. Pada masa itu, saya fikir kehidupan sebegini akan berterusan selamanya. Saya tidak pernah bermimpi akan ada seseorang yang memahami hati saya dan menerima diri saya seadanya. Apabila saya melangkah masuk ke universiti, perasaan takut lebih menguasai diri berbanding perasaan teruja untuk satu permulaan yang baru. Saat pertama kali saya melihat kampus Universiti Vancouver yang luas, saya terus bimbang, mampukah aku hidup tanpa menarik perhatian di kalangan orang seramai ini? Sekolah tinggi sekurang-kurangnya adalah persekitaran yang biasa, tetapi universiti adalah dunia yang sama sekali berbeza. Saya masih ingat dengan jelas hari pertama kelas saya. Di dalam dewan kuliah yang memuatkan lebih 200 orang pelajar, saya mencari tempat duduk di sudut paling belakang. Saya masih memakai kemeja lengan panjang dan melihat pelajar lain berpakaian santai membuatkan saya rasa rendah diri. Apabila profesor menyuruh kami berkenalan dengan orang di sebelah, saya hanya menundukkan kepala sedikit dan melemparkan senyuman kekok. Kehidupan di asrama juga tidak mudah. Rakan sebilik saya, Sarah, seorang yang sangat ceria dan peramah. Sejak hari pertama kami bertemu, dia sering mengajak saya keluar bersama rakan-rakannya. Tetapi saya selalu menolak dengan alasan banyak tugasan atau penat. Pada mulanya Sarah sering mengajak, tetapi lama-kelamaan dia mungkin sedar bahawa saya lebih suka bersendirian. Keadaan menjadi lebih sukar apabila musim panas tiba. Melihat pelajar-pelajar di seluruh kampus bebas memakai kemeja T dan seluar pendek, saya semakin merasakan diri saya tidak normal. Suatu hari, pendingin hawa di perpustakaan rosak. Di tengah-tengah pelajar lain yang berpakaian nipis, hanya saya yang duduk berpeluh dengan kemeja lengan panjang. Pustakawan bertanya dengan risau, "Awak okey?" Tetapi saya hanya mampu menjawab, "Saya okey." Masuk tahun kedua, walaupun saya sudah sedikit terbiasa, hubungan saya dengan orang lain masih di peringkat permukaan. Apabila ada tugasan kumpulan, saya selalu menjadi orang terakhir yang dipilih. Apabila mereka mencadangkan untuk berjumpa di kafe, saya akan memberi alasan lebih baik buat di rumah. Apabila rakan-rakan mengajak ke kolam renang atau pantai, saya langsung tidak menjawab panggilan mereka. Mungkin sebab itulah saya memilih untuk mengambil jurusan sastra. Hanya di dalam dunia buku saya berasa bebas. Saya terpukau dengan cinta Romeo dan Juliet ketika membaca karya Shakespeare dan mengagumi ketegasan Wirawati dalam novel-novel Jane Austen. Tetapi itu semua hanyalah di dalam buku. Hari yang mengubah segalanya berlaku semasa minggu peperiksaan pertengahan semester musim luruh tahun ketiga saya. Saya belajar sepanjang hari di perpustakaan dan dalam perjalanan pulang sekitar jam 4 petang. Oleh kerana saya keluar lebih awal dari biasa, kampus masih ramai dengan pelajar. Ketika saya berjalan di jalan utama, tiba-tiba saya nampak sebuah kereta mengundur keluar dari tempat letak kereta. Pemandunya seolah-olah tidak perasan akan saya. Kereta itu laju menghampiri saya dan saya terkejut lalu mengelak ke tepi. Pada saat itu, saya terdengar jeritan awas dari belakang diikuti dengan bunyi brek basikal yang kuat. Tanpa sempat menoleh, saya dilanggar oleh basikal itu. Detik saya jatuh ke tanah terasa seperti dalam gerak perlahan. Beg saya jatuh dahulu, buku-buku bertaburan. Dan apabila saya rebah, saya terdengar bunyi kain koyak pada bahagian siku kemeja lengan panjang saya. Oh, tidak, fikir saya.
Ketika saya cuba untuk bangun, saya ternampak parut lecur di lengan saya terdedah melalui lengan baju yang terkoyak. Parut yang selama ini saya sorokkan dengan rapi kini terdedah di hadapan mata orang ramai. Fikiran saya menjadi kosong, jantung saya berdegup kencang dan saya sukar untuk bernafas. Saya terdengar suara-suara di sekeliling bertanya, "Awak okey? Ada cedera?" Tetapi secara naluri, saya terus menutup bahagian yang terkoyak itu dengan tangan sebelah lagi dan memeluk tubuh saya. Fikiran bahawa begitu ramai orang sedang melihat membuatkan pandangan saya menjadi gelap. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya mahu hilang dari situ. Ketika itulah, seseorang mencangkung di hadapan saya dan tanpa berkata apa-apa, meletakkan sesuatu di atas bahu saya. Ia adalah sehelai kemeja kelabu yang bersih dan terasa hangat. Apabila saya mengangkat muka, saya nampak seorang lelaki berketurunan Asia sedang memandang saya. Umurnya kelihatan sebaya dengan saya, berambut hitam dan agak tinggi. "Awak okey? Pakai ni." Dia berkata dengan suara yang sangat tenang. Dia tidak merenung lengan baju saya yang koyak atau parut yang terdedah. Malah, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah-olah memberi ruang untuk saya tidak berasa cemas. Sebaik sahaja saya memakai kemejanya, bahagian yang terkoyak itu tertutup sepenuhnya. Saya hanya mampu memandangnya dengan terpinga-pinga. Jantung saya masih berdegup laju dan saya tidak percaya keadaan ini benar-benar berlaku. Hakikat bahawa rahsia yang saya simpan seumur hidup terdedah secara tiba-tiba membuatkan fikiran saya serabut. "Ada cedera di mana-mana. Mungkin lebih baik kita ke hospital?" Dia bertanya dengan nada yang benar-benar risau. Saya menggelengkan kepala dan akhirnya bersuara, Saya okey. Saya risau jika suara saya kedengaran bergetar, tetapi dia hanya mengangguk seolah-olah tiada apa yang berlaku. "Kalau macam tu, jom kita duduk di kafe berdekatan untuk tenangkan diri. Saya belanja minum." Pada mulanya saya mahu menolak. Saya tidak pernah terfikir untuk duduk di kafe dengan orang yang tidak dikenali. Tetapi memandangkan saya sedang memakai kemejanya, tidak wajar untuk terus pergi. Lagipun, perasaan saya masih belum stabil dan saya takut untuk pulang ke rumah seorang diri. Kafe itu adalah sebuah kedai kecil berhampiran kampus. Nasib baik tidak ramai orang dan kami dapat duduk di satu sudut. Dia bertanya, "Awak nak minum apa?" Dan saya menjawab, "Apa-apa teh panas pun boleh." Suara saya masih bergetar, tetapi dia seolah-olah tidak perasan. Tidak lama kemudian, dia datang membawa 2 cawan teh kamomil. "Ini boleh bantu tenangkan fikiran," katanya. Sambil minum teh panas itu, saya mula berasa sedikit tenang. Sementara itu, dia hanya memandang keluar tingkap atau minum tehnya sendiri, cuba untuk tidak membuat saya berasa janggal. Saya rasa saya yang bawa basikal terlalu laju. "Maafkan saya," dia tiba-tiba meminta maaf, membuatkan saya terkejut. Sebenarnya, saya yang bergerak secara tiba-tiba untuk mengelak kereta, jadi dia langsung tidak bersalah. Tak, saya yang meluru tiba-tiba," kata saya, tetapi dia tetap berkata, "Apa-apa pun, saya minta maaf sebab dah cederakan awak. Nasib baik tak ada kecederaan serius, kemeja tu tak perlu pulangkan, simpan saja." Saya cepat-cepat menjawab, "Tak boleh, saya akan basuh dan pulangkan." Tetapi dia ketawa dan berkata, "Tak apa. Lagipun saya ada banyak lagi kemeja untuk dibasuh." Senyumannya membuatkan saya rasa dia benar-benar tidak kisah. Selepas habis minum teh, saya bersedia untuk bangun. Anehnya, walaupun baru pertama kali bertemu, saya berasa selesa dengannya. Sikapnya yang tidak bertanya apa-apa dan tidak mendesak amat saya hargai. "Terima kasih banyak-banyak," kata saya sebelum keluar dari kafe. Dalam perjalanan pulang, sambil memakai kemejanya, saya berasa aneh. Perkara seburuk hari ini telah berlaku, tetapi dunia tidak berakhir. Sudah tentu saya masih malu dan terkejut, tetapi berkat reaksi tenang lelaki itu, saya rasa saya tidak terluka begitu teruk. Malam itu, sambil berbaring di katil, saya asyik terfikirkannya. Bagaimana dia boleh bertindak begitu tenang dan bertimbang rasa dalam situasi sebegitu? Jika orang lain, pasti mereka akan terkejut melihat parut saya atau bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi dia langsung tidak bertanya apa-apa. Keesokan harinya, saya merasakan satu dorongan aneh. Saya berharap mungkin saya akan bertemu dengannya lagi di tempat yang sama. Selalunya saya akan mengelak tempat di mana perkara buruk berlaku, tetapi kali ini berbeza. Setiap hari, pada waktu yang sama, saya akan melalui jalan itu sambil meninjau sekeliling.
Sejujurnya, saya sendiri terkejut dengan tindakan saya. Saya tidak pasti mengapa saya mahu berjumpa dengannya lagi. Mungkin hanya kerana saya perlu memulangkan kemejanya atau mungkin kerana sikapnya yang tenang dan membantu saya dalam situasi cemas itu sangat mengagumkan. Isnin, Selasa, Rabu, saya melalui tempat itu tetapi tidak nampak kelibatnya. Saya mula berfikir untuk berputus asa. Mungkin dia hanya kebetulan lalu di situ dan peluang untuk bertemu lagi hampir tiada. Tetapi, genap seminggu kemudian, pada petang hari Khamis, ketika saya melalui tempat dan waktu yang sama, saya nampak sebuah basikal yang saya kenali dari jauh. Basikal kelabu dengan penunggang yang memakai topi keledar hitam. Itulah lelaki itu. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Entah bagaimana, dia perasan akan saya, lalu berhenti dan menanggalkan topi keledarnya. Dia tersenyum ceria sambil melambai tangan. Saya tidak tahu bagaimana harus bertindak balas. Lalu saya membalas lambaiannya dengan kekok. Kebetulan lagi kita jumpa, katanya sambil turun dari basikal. Suaranya kedengaran lebih mesra daripada yang saya ingati. Dengan hati yang berdebar, saya menjawab, ya, kebetulan sungguh. Pada saat itu, saya terfikir, adakah ini benar-benar satu kebetulan? Mungkinkah dia juga, seperti saya, sengaja melalui jalan ini? Tetapi saya tidak berani menyuarakannya. Awak okey kelepas kejadian hari itu? Tak ada cedera di mana-mana? Dia bertanya dengan riak wajah yang tulus. Ya, saya okey, jawab saya, serentak teringat akan kemejanya. Saya sudah basuh bersih di rumah, tetapi tidak membawanya hari ini. Pasal kemeja tu, terima kasih banyak. Saya dah basuh, tapi tertinggal di rumah hari ini. Jangan risau pasal tu. Betul, tak apa, katanya sambil ketawa dan melambaikan tangan. Melihat sikapnya yang santai, hati saya menjadi lebih tenang. Sudah lama, saya tidak berbual secara semula, jadi sebegini. Kalau awak ada masa, jom minum kopi. Sebagai tanda terima kasih, kata-kata yang keluar dari mulut saya itu mengejutkan diri saya sendiri. Biasanya, saya tidak akan pernah berkata begitu. Tetapi pada saat itu, ia keluar secara spontan. Boleh juga, tapi saya yang belanja, lagipun saya yang langgar awak hari itu. Akhirnya, kami berjalan bersama menuju ke kafe. Ketika dia menolak basikalnya berjalan di sebelah saya berasa aneh. Ini kali pertama saya berjalan seiringan dengan seseorang secara begitu semula jadi. Di kafe, selepas memesan kopi, kami berbual tentang perkara-perkara ringan. Dia pelajar tahun ketiga jurusan perniagaan, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia dan sudah berada di sini selama setahun. Apabila saya memberitahu saya dari jurusan sastera, dia berkata, mesti awak suka membaca buku. Ya, sejak kecil saya banyak membaca. Saya pun teringin nak baca sikit sastera Malaysia, tapi susah nak cari yang dah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Dan begitulah perbualan pertama kami bermula. Tentang buku, kehidupan universiti, perbezaan antara Kanada dan Malaysia. Kami berbual sehingga lupa akan masa. Bersama dengannya, saya menjadi lebih banyak bercakap dari biasa. Apabila pertemuan hari itu berakhir, saya berharap akan ada lagi masa seperti ini, walaupun saya tidak menunjukkannya, di dalam hati saya menyimpan hasrat itu. Mungkinkah ini petanda satu permulaan yang baru? Pada masa itu saya tidak tahu, tetapi pertemuan yang tidak disengajakan itu bakal mengubah hidup saya sepenuhnya. Selepas perbualan di kafe hari itu, pertemuan kami berterusan secara semula jadi. Pada mulanya kami hanya bertegur sapa apabila terserempak, tetapi lama-kelamaan ia menjadi pertemuan yang dirancang. Saya menggunakan alasan untuk memulangkan kemejanya, untuk menghubunginya terlebih dahulu. Begitulah cara kami bertukar nombor telefon. Temu janji rasmi pertama kami adalah di sebuah kedai buku kecil berhampiran kampus. Saya mencadangkan untuk memperkenalkannya kepada beberapa buku sastera Malaysia yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Sebenarnya, mencadangkan buku kepada seseorang adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Selama ini saya hanya membaca dan menyimpan pandangan saya sendiri, tetapi ini kali pertama saya rasa ingin berkongsi dengan orang lain. Di kedai buku, kami melihat-lihat karya penulis Malaysia bersama-sama. Novel-novel A, Samad Said, Shahnon Ahmad. Setiap kali saya menerangkan sesuatu, dia akan mendengar dengan teliti. Saya tak tahu pun ada karya macam ni. Menarik betul, katanya. Saya gembira merasakan minatnya yang tulus.
Ketika keluar dari kedai buku hari itu, dia membeli beberapa buah buku yang saya cadangkan. "Nanti lepas baca, kita bincang lagi ya," katanya. Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar. Itu bermakna kami akan terus berjumpa. Masa berlalu dan kami mula berjumpa 3 kali seminggu. Kadang-kadang di kafe, kadang-kadang berjalan-jalan di taman atau hanya duduk berbual di bangku kampus. Topik perbualan kami pelbagai, buku, filem, impian dan matlamat masing-masing. Seumur hidup saya tidak pernah berbual sebebas ini dengan sesiapa pun. Perkara yang paling mengagumkan adalah dia tidak pernah menekan saya. Jika saya kelihatan sukar untuk menjawab sesuatu soalan, dia akan menukar topik secara semula jadi dan dia sentiasa menghormati pendapat saya. Dia akan bertanya, "Apa pendapat awak?" dan mendengar jawapan saya dengan teliti. Selepas sebulan, saya mula ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dengan keberanian, saya bertanya tentang kampung halaman dan keluarganya. Dia memberitahu bahawa dia dibesarkan di Kuala Lumpur dan kedua ibu bapanya adalah penjawat awam. Walaupun dia mengambil jurusan perniagaan di universiti, sebenarnya dia sangat meminati sastra dan seni. Dulu saya teringin nak jadi novelis, tapi atas sebab-sebab praktikal, saya pilih bidang perniagaan. Mendengar kata-katanya, saya merasakan satu persamaan. Saya juga bergelut antara impian dan realiti. Walaupun saya belajar sastra, saya tidak pasti sama ada saya benar-benar boleh bekerja dalam bidang berkaitan sastra selepas tamat pengajian. Suatu hari kami sedang duduk berbual di sebuah bukit kecil di belakang kampus. Senja mula berlabuh dan langit berwarna jingga. Sebenarnya, saya cuba memulakan bicara, tetapi tekak saya terasa tersekat. Saya mahu menceritakan kisah yang tidak pernah saya ceritakan kepada sesiapa seumur hidup saya, tetapi saya tidak tahu dari mana harus bermula. Dia nampak saya teragak-agak dan berkata, "Tak apa, kalau tak nak cerita, tak perlu paksa." Tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya tidak mahu bersembunyi lagi. Sekurang-kurangnya di hadapan lelaki ini, saya mahu menunjukkan diri saya yang sebenar. Masa kecil dulu, saya terlibat dalam satu kemalangan. Perlahan-lahan, saya menceritakan kisah saya. Tentang bagaimana saya melecur akibat air panas pada usia 6 tahun, tentang parut yang kekal seumur hidup, tentang buli di sekolah dan bagaimana semua itu membuatkan saya hidup dalam ketakutan. Air mata saya mengalir semasa bercerita, tetapi saya teruskan sehingga habis. Dia mendengar cerita saya sehingga tamat tanpa menyampuk. Dia tidak cuba memotong atau memberi kata-kata simpati. Dia hanya mendengar dengan penuh tumpuan. Apabila saya selesai bercerita, suasana menjadi sunyi seketika. "Jadi, kenapa awak tetap awak?" Satu ayat yang diucapkannya itu sangat bersahaja, bukan dengan nada simpati atau pujukan yang berlebihan. Ia diungkapkan secara semula jadi, seolah-olah menyatakan satu fakta yang jelas. Pada saat itu, saya merasakan beban berat yang menghimpit hati saya selama ini menjadi sedikit ringan. "Betul ke awak rasa macam tu?" Saya bertanya dengan suara yang bergetar. Dia mengangguk. "Sudah tentu. Walaupun awak lalui semua tu, awak tetap jadi seorang yang baik hati dan bijak. Saya kagum dengan awak." Mendengar kata-katanya, saya menangis teresak-esak, air mata kegembiraan. Selama ini, parut lecur itulah yang mendefinisikan diri saya. Tetapi buat pertama kalinya, ada seseorang yang mengatakan bahawa itu bukanlah segala-galanya tentang saya. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi semakin mendalam. Saya menjadi lebih selesa di hadapannya. Walaupun saya masih memakai baju lengan panjang, sekurang-kurangnya saya tidak lagi cuba mengelak pandangannya. Dan kadang-kadang, saya rasa tidak mengapa jika saya menyingsing lengan baju sehingga ke siku. Pada suatu hari Sabtu, dia menjemput saya ke rumah sewanya. "Saya masakkan makanan Malaysia untuk awak," katanya. Pada mulanya saya teragak-agak. Saya jarang sekali pergi ke rumah orang. Tetapi saya rasa jika bersamanya, semuanya akan baik-baik saja, jadi saya bersetuju. Rumahnya kecil tetapi kemas. Rak buku yang penuh dan meja kerja yang teratur menarik perhatian saya. Dia memasak kari ayam dan rasanya sangat sedap. "Pandainya awak masak. Mak saya yang ajar." Katanya kalau hidup sendiri kena pandai masak. Sambil makan,
Kami berbual dalam suasana yang lebih santai. Ketika itulah, dia bertanya dengan berhati-hati, "Pernah tak awak cuba dapatkan rawatan? Teknologi perubatan sekarang kan dah canggih." Saya menggelengkan kepala. Saya masih ingat kata-kata doktor semasa saya kecil bahawa parut itu tidak akan hilang sepenuhnya dan sejak itu saya tidak pernah terfikir untuk mencuba. Lagipun, kos rawatan seperti itu pastinya membebankan. Apa kata cuba dapatkan konsultasi dulu? Bukan untuk teruskan rawatan, tapi sekadar untuk tahu keadaan semasa. Cadangnya dengan lembut. Tiada unsur paksaan, hanya seperti memberi satu pilihan. Sejak dari saat itulah, buat pertama kalinya, saya menanggalkan baju lengan panjang saya di hadapannya. Ia berlaku di rumahnya pada suatu hari musim panas yang terik apabila pendingin hawa rosak. "Kalau panas sangat, buatlah selesa," katanya. Dengan hati yang berdebar, saya menyingsing lengan baju saya. Apabila dia melihat parut di lengan saya, dia tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia hanya meneruskan perbualan seperti biasa. Malah, saya yang berasa lebih janggal. Saya hairan bagaimana dia boleh bersikap begitu selamba. "Rasa okey pula," kata saya perlahan. Dia tersenyum dan menjawab, "Kan saya dah cakap? Benda tu tak ada apa-apalah." Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya berdiri lama di hadapan cermin, merenung diri saya. Buat pertama kalinya, parut saya tidak kelihatan begitu hodoh. Walaupun parut itu masih ada, saya mula merasakan ia tidak lagi mendefinisikan keseluruhan diri saya. Beberapa bulan berlalu dan saya mula berubah sedikit demi sedikit. Apabila bersamanya, saya mula selesa menyingsing lengan baju dan di rumah, saya mula memakai baju lengan pendek. Sudah tentu di luar saya masih berhati-hati, tetapi saya berasa jauh lebih bebas berbanding dahulu. Masa yang dihabiskan bersamanya membuka mata saya kepada dunia yang baru. Perasaan menyukai seseorang, kegembiraan berkongsi hati dengan seseorang, dan ketenangan apabila ada orang yang menerima diri kita seadanya. Semuanya adalah perasaan yang baru saya alami. Suatu hari, dia berkata, "Bila bersama awak, saya rasa saya jadi orang yang lebih baik." Saya terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini saya fikir hanya saya yang dibantu olehnya, tetapi rupa-rupanya saya juga memberi pengaruh yang baik kepadanya. Begitulah kami menjadi insan istimewa antara satu sama lain. Buat pertama kalinya dalam hidup, saya mengenali perasaan cinta, dan cinta itu mewarnai hidup saya dengan warna yang sama sekali berbeza. Saya tidak perlu bersembunyi lagi. Hakikat bahawa saya tidak lagi bersendirian terasa seperti satu keajaiban. Namun, di sebalik semua perubahan dan kebahagiaan ini, saya masih tidak tahu akan satu lagi cabaran yang menanti di rumah dan bagaimana cabaran itu akan menguji cinta kami dan hidup saya. Apabila masa yang saya habiskan bersamanya semakin bertambah, perubahan halus mula berlaku di rumah. Pada mulanya, ibu gembira melihat saya menjadi lebih ceria. Dia mungkin berasa lega kerana saya, yang sekian lama menyendiri, akhirnya berkawan dengan seseorang. Namun, lama-kelamaan, riak wajah ibu mula menunjukkan kebimbangan. Setiap kali saya keluar, ibu ingin tahu saya berjumpa dengan siapa. Pada mulanya, ia hanya sekadar pertanyaan biasa, tetapi ia menjadi semakin terperinci. Saya belum bersedia untuk memberitahu bahawa saya mempunyai teman lelaki, jadi saya hanya memberi jawapan yang samar-samar, tetapi sukar untuk mengelak pandangan tajam ibu. Pada suatu malam Sabtu, saya pulang lewat selepas berjumpa dengannya. Walaupun hanya lewat sejam dari biasa, ibu sedang menunggu di ruang tamu. Pandangannya tegang, berbeza dari biasa. Saya memberitahu saya belajar di perpustakaan, tetapi riak wajahnya menunjukkan dia tidak percaya. Beberapa hari kemudian, ibu masuk ke bilik saya dan bertanya dengan berhati-hati, "Nampak gembira sekarang, ada apa-apa yang baik berlaku ke?" Saya menjawab bahawa kehidupan di universiti semakin menyeronokkan, tetapi ibu masih memandang dengan penuh syak wasangka. Masa berlalu, dan kebimbangan ibu menjadi semakin ketara. Soalan-soalan yang berulang setiap kali saya keluar rumah mula membebankan saya. Puncaknya adalah apabila ibu mula menegur tentang pakaian saya. Suatu hari, saya memakai kemeja T yang lengannya sedikit lebih pendek dari biasa. Ibu menegur, "Hati-hati, ya. Awak tahu kan keadaan awak macam mana?" Kata-kata itu menarik saya kembali ke realiti. Walaupun saya sudah berasa selesa di hadapannya, saya tetaplah seorang insan yang berbeza dari orang lain.
Saya faham kebimbangan ibu, tetapi pada masa yang sama, saya berasa terkongkong. Beberapa minggu kemudian, satu insiden besar berlaku. Semasa saya berjalan-jalan di taman bersamanya, hujan turun secara tiba-tiba. Kami tidak mempunyai payung, jadi kami bergegas ke kafe berdekatan. Dalam keadaan itu, baju saya basah. Di kafe, saya menyingsing lengan baju untuk mengeringkannya dan pada ketika itulah seorang jiran terpandang saya. Keesokan harinya, ibu memanggil saya. Dia memberitahu bahawa jiran itu nampak parut di lengan saya. Fikiran saya menjadi kosong. Jiran itu adalah orang yang paling suka menyebarkan gosip di kawasan perumahan kami. Pasti semua orang akan tahu. Kamu tak sedar ke betapa berisikonya keadaan kamu ni, kata ibu dengan nada yang lebih tinggi dari biasa. Pernah tak kamu fikir apa orang akan kata? Kalau kamu terluka, apa mak nak buat? Kebimbangan yang dipendam sekian lama seolah-olah meletus serentak. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa sakit. Saya faham kebimbangan ibu, tetapi saya juga sedang dalam proses untuk berubah. Namun, ibu seolah-olah masih melihat saya sebagai seorang insan yang lemah dan perlu dilindungi. Saya cuba berkata, saya dah dewasa, saya boleh jaga diri sendiri. Tetapi ibu membalas, jaga diri sendiri tu dengan tunjuk lengan pada semua orang ke? Perbualan itu menjadi semakin tegang. Ibu berkata saya perlu lebih berhati-hati manakala saya, yang dikuasai emosi, mula meninggikan suara. Selama ini saya cuba memahami dan memujuk ibu, tetapi apabila saya cuba untuk menjadi lebih baik, seolah-olah dia pula yang menghalang. Beberapa hari kemudian, konflik yang lebih besar berlaku. Saya pulang pada pukul 10 malam selepas berjumpa dengannya dan ibu sudah menunggu di pintu. Pergi mana sampai lewat macam ni? Dengan kawan atau teman lelaki? Tanyanya secara terus. Saya terkejut. Saya tidak sangka ibu sudah tahu. Walaupun saya cuba menyembunyikannya, perubahan pada diri saya mungkin sudah cukup jelas. Saya memberitahu bahawa dia tahu tentang keadaan saya. Lalu ibu bertanya, kamu fikir dia akan terima kamu? Kata-kata itu memberi tamparan hebat kepada saya. Ibu masih berfikir bahawa saya adalah seorang insan yang sukar untuk diterima oleh sesiapa. Saya pun berhak untuk bahagia, kata saya. Hak memang ada, tapi realiti tak macam tu. Nanti yang terluka kamu juga, balasnya. Itu bukan mak yang tentukan, kata saya. Ibu juga meninggikan suara. Dunia ni memang macam tu. Segala perasaan yang terpendam selama ini meletus serentak. Saya menuduh ibu sentiasa melihat saya sebagai insan yang lemah dan hanya sebagai objek untuk dilindungi. Ibu membalas, salah ke mak tak nak tengok kamu terluka? Pada saat itu, saya tidak dapat menahan diri lagi. Emosi yang terkurung di dalam hati selama ini meluap keluar. Semua ni salah mak. Siapa punya salah saya hidup macam ni? Jerit saya. Sebaik sahaja kata-kata itu keluar, suasana di dalam bilik menjadi sunyi sepi. Wajah ibu pucat lesi dan saya sendiri terkejut dengan apa yang telah saya katakan. Kalau mak berhati-hati masa tu, semua ni takkan jadi. Kenapa saya kena tanggung semua ni seumur hidup? Saya menyambung lagi. Ibu terduduk di situ, menangis tanpa suara. Melihat keadaannya, saya serta-merta menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Jadi kamu cakap macam tu? Ya. Semua ni salah aku, kata ibu dengan suara yang bergetar sebelum masuk ke biliknya. Malam itu, saya terdengar tangisan ibu dari celah pintu. Saya juga tidak dapat tidur sepanjang malam. Selama ini saya berjanji tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu, tetapi akhirnya saya lakukannya juga. Sejak itu, suasana di rumah berubah sepenuhnya. Saya dan ibu tidak lagi bertegur sapa. Kami hanya bercakap apabila perlu. Kami makan berasingan dan tidak bertentang mata walaupun berselisih. Keadaan itu sangat menyeksakan bagi saya. Walaupun saya mengatakannya kerana marah, saya tidak benar-benar mahu menyalahkan ibu, tetapi untuk meminta maaf terlebih dahulu juga sukar. Kerana di dalam hati saya, memang ada perasaan itu. Dalam keadaan begitu, saya semakin bergantung padanya. Di rumah, tiada siapa untuk berbual dan hati saya tidak tenang. Hanya apabila bersamanya saya dapat bernafas lega. Tetapi untuk menceritakan semua masalah ini kepadanya juga sukar. Setiap kali dia bertanya dengan risau, saya hanya menjawab, saya okey. Selepas sebulan hidup dalam keadaan begitu, dia membawa satu berita yang mengejutkan.
Tempoh program pertukarannya akan tamat dan dia perlu pulang ke Malaysia bulan depan. Mendengar kata-kata itu, fikiran saya menjadi kosong. Saya terkejut kerana masa kami bersama sudah hampir setahun, tetapi hakikat bahawa kami perlu berpisah lebih mengejutkan. Dia berkata, kami masih boleh berhubung walaupun dia di Malaysia, tetapi nampaknya ada sesuatu lagi yang ingin dikatakannya. Beberapa hari kemudian, dia mencadangkan dengan berhati-hati, kalau awak sudi, apa kata awak ikut saya balik? Dia mengajak saya ke Malaysia bersamanya. Saya sangat terkejut dengan kata-katanya. Ia satu cadangan yang langsung tidak saya jangkakan. Maaf sebab tiba-tiba cakap macam ni, tapi saya serius. Saya tak boleh bayangkan hidup tanpa awak, katanya dengan riak wajah yang tulus, membuatkan hati saya goyah. Saya terfikir, mungkin lebih baik untuk memulakan hidup baru di tempat baru bersamanya daripada terus hidup dalam kesedihan di Kanada. Tetapi pada masa yang sama, saya teringat akan ibu. Walaupun kami tidak bertegur sapa, untuk meninggalkan ibu dan pergi jauh adalah satu perkara yang berbeza. Selama beberapa hari, saya berfikir panjang. Di rumah, hubungan dingin dengan ibu berterusan. Kami tidak bertentang mata dan tidak bercakap sepatah pun, walaupun berada di ruang yang sama. Dalam keadaan begini, untuk pergi ke Malaysia terasa seperti satu pelarian, tetapi pada masa yang sama, ia mungkin satu peluang untuk permulaan yang baru. Akhirnya, saya membuat keputusan. Saya akan pergi ke Malaysia bersamanya. Saya mahu memulakan hidup baru di persekitaran baru daripada hidup seumur hidup menyembunyikan parut lecur di Kanada. Kerana dia berkata akan sentiasa bersama saya rasa saya boleh menjadi berani. Sambil mengemas barang, hati saya terasa berat. Saya perlu memberitahu ibu tentang keputusan saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. Sudah lebih sebulan kami tidak berbual dengan betul dan sukar untuk tiba-tiba membangkitkan isu sepenting ini. Pada suatu petang saya memberanikan diri mengetuk pintu bilik ibu. Ibu membuka pintu dengan riak wajah terkejut. Apabila saya memberitahu saya akan ke Malaysia, ibu terdiam seketika. Kemudian dia bertanya dengan perlahan, "Kamu pergi dengan lelaki tu?" Saya mengangguk. Ibu memandang saya seketika dan berkata, "Mak takkan halang. Kalau itu buat kamu bahagia, Mak okey." Hanya itu yang dikatakannya. Mendengar kata-kata itu, air mata saya mengalir. Walaupun kami masih saling melukai, akhirnya ibu menghormati pilihan saya. Malam sebelum saya berangkat, saya menulis sepucuk surat untuk ibu. Saya menulis semua yang tidak dapat saya luahkan, kata-kata maaf dan terima kasih. Saya akan jaga diri di Malaysia. Mak jaga kesihatan ya, tulis saya. Dan saya berjanji, satu hari nanti saya pasti akan kembali. Pagi saya berangkat ke lapangan terbang, ibu menghantar saya di pintu. Kami tidak banyak bercakap, tetapi mata ibu berkaca. Begitu juga dengan saya. Hati saya sakit kerana terpaksa berpisah dalam keadaan yang tegang, tetapi tiada apa yang dapat saya lakukan. Dalam perjalanan ke lapangan terbang bersamanya, saya merasakan perasaan teruja dan bimbang pada masa yang sama. Mampukah saya meninggalkan semua luka dan kesakitan di Kanada dan benar-benar memulakan hidup baru di Malaysia? Dan mampukah saya berdamai dengan ibu suatu hari nanti? Dengan fikiran itulah, saya menaiki kapal terbang. Apabila saya menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, perkara pertama yang saya rasakan adalah kelembapan udara Malaysia. Cuaca panas dan lembap yang sama sekali berbeza dari Kanada menyelubungi tubuh saya. Sebaik sahaja keluar dari lapangan terbang, peluh mula mengalir deras, tetapi saya masih memakai kemeja lengan panjang dan seluar panjang. Mengikutnya menaiki kereta api dan menuju ke rumahnya, saya berasa ragu-ragu, mampukah saya benar-benar memulakan hidup baru di negara asing ini? Rumahnya adalah sebuah apartmen studio kecil di tengah-tengah Kuala Lumpur. Jauh lebih kecil daripada rumah saya di Kanada, tetapi kemas. Beberapa hari pertama sangat sukar akibat jet lag dan kerana saya langsung tidak boleh berbahasa Melayu, semuanya terasa asing. Dia banyak membantu saya untuk menyesuaikan diri, tetapi saya semakin rasa rendah diri. Masalah terbesar adalah cuaca. Pertengahan bulan Julai di Kuala Lumpur terasa seperti di dalam ketuhar. Suhu siang hari melebihi 35 darjah Celsius, tetapi saya tetap bertegas memakai baju lengan panjang. Di dalam rumah, pendingin hawa dipasang, tetapi sebaik sahaja melangkah keluar, saya terasa lemas. Namun, saya tetap tidak sanggup mendedahkan parut saya.
Pada minggu pertama, saya pergi ke pasar berdekatan bersamanya. Ketika sedang memilih buah pik di sebuah gerai, seorang makcik memandang saya dengan risau. "Kenapa pakai baju lengan panjang panas-panas macam ni?" katanya sambil cuba menyingsing lengan baju saya. Pada saat itu, jantung saya seolah-olah berhenti berdegup. Secara naluri, saya berundur ke belakang melihat keadaan itu. Dia segera berdiri di hadapan saya dan berkata kepada makcik itu, "Tak apa makcik." Tetapi makcik itu terus bimbang. "Nanti kena strok haba. Anak dara kenapa pakai macam ni?" Saya rasa mahu lari dari situ. Dalam perjalanan pulang, dia berkata dengan berhati-hati, Malaysia ada teknologi rawatan kulit antara yang terbaik di dunia. Dia mencadangkan agar saya mencuba hidup dengan memakai baju lengan pendek dan seluar pendek. Mendengar kata-katanya, hati saya goyah. Di Kanada, saya tidak pernah terfikir tentang ini kerana kos rawatan yang tinggi. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar membuat temujanji dengan seorang pakar kulit untuk saya. Ia adalah sebuah hospital swasta terkemuka di Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan ke sana, saya tidak berhenti menggigil. Bagaimana jika doktor kata rawatan tidak mungkin berjaya? Kebimbangan itu bermain di fikiran saya. Apabila tiba di hospital dan masuk ke bilik rundingan, doktor yang merawat saya sangat tenang dan profesional. Selepas memeriksa keadaan saya dengan teliti, dia berkata dengan yakin, keadaan ini boleh diperbaiki. Mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi akan jadi jauh lebih baik dan semula jadi. Mendengar kata-kata itu, saya terduduk dan menangis. Harapan bahawa impian yang saya pendam selama lebih 20 tahun mungkin menjadi kenyataan mula timbul. Dia duduk di sebelah saya, menggenggam tangan saya dengan senyap dan memujuk, semuanya akan okey. Namun ada masalah praktikal. Kos rawatan sangat tinggi, termasuk rawatan laser dan pelbagai penjagaan lain. Ia menelan belanja puluhan ribu ringgit. Ia adalah jumlah yang sangat besar bagi kami. Dia berkata, "Jangan risau. Kita kumpul duit sama-sama," tetapi saya berasa sangat bersalah. Keesokan harinya, kami mula mencari kerja dengan bersungguh-sungguh. Dia mula memberi tuition bahasa Melayu dan saya mendapat kerja mengajar bahasa Inggeris. Proses mendapatkan permit kerja dan menyelesaikan isu visa bukanlah mudah, tetapi dia membantu saya dalam segala hal. Beberapa bulan pertama sangat mencabar. Saya bangun awal pagi untuk memberi tuition dan bekerja sambilan pada sebelah petang. Saya bekerja di sebuah kafe dan bekerja di dapur yang panas dengan memakai baju lengan panjang adalah satu penyeksaan. Saya sering pulang ke rumah dengan baju yang basah lencun dengan peluh. Namun, saat-saat paling gembira adalah pada waktu malam, apabila kami duduk bersama mengira wang yang kami perolehi hari itu dan melihat sejauh mana kami telah mencapai matlamat untuk kos rawatan. Walaupun sedikit demi sedikit, melihat wang di dalam akaun bank bertambah memberi saya harapan. Pengalaman berusaha bersama-sama untuk mencapai satu matlamat adalah sesuatu yang baru bagi saya. Selepas kira-kira 6 bulan, kami akhirnya berjaya mengumpul wang yang cukup untuk memulakan rawatan. Pada hari rawatan laser pertama saya pergi ke hospital dengan hati yang berdebar. Rawatan itu menyakitkan tetapi masih boleh ditahan. Lebih penting lagi, saya gembira kerana ia akhirnya bermula. Proses rawatan mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Setiap 2 minggu sekali saya ke hospital untuk rawatan laser dan setiap hari di rumah saya menyapu ubat salap yang diberikan. 1-2 bulan pertama, saya tidak nampak banyak perubahan dan berasa sedikit cemas. Tetapi selepas 3 bulan, saya mula nampak perubahan sedikit demi sedikit. Setiap pagi, rutin harian saya adalah melihat cermin. Saya akan tersenyum sendiri melihat parut yang kelihatan sedikit pudar berbanding semalam. Dia juga sangat gembira melihat perubahan saya. "Nampak makin baik, betul-betul menjadi," katanya memberi semangat. Selepas 8 bulan rawatan, buat pertama kalinya saya mencuba memakai baju lengan pendek di dalam rumah. Berdiri di hadapan cermin, saya merenung lengan saya. Ia memang berbeza dari dahulu. Walaupun tidak hilang sepenuhnya, ia sudah tidak begitu ketara jika tidak diamati betul-betul. Hari itu, apabila dia pulang ke rumah, dia terkejut melihat penampilan saya. "Wah, dah banyak baik. Rasanya dah boleh pakai lengan pendek kat luar ni," katanya. Saya menjawab saya masih belum berani, tetapi di dalam hati, harapan saya semakin membuak-buak.
Beberapa minggu kemudian, saat itu akhirnya tiba. Pada suatu hari musim panas yang sangat terik, kami terpaksa menaiki LRT yang pendingin hawanya rosak. Saya keluar dengan memakai baju lengan panjang seperti biasa, tetapi di dalam kereta api, suasananya sangat panas dan sesak. Saya rasa seperti hendak lemas. Ketika itu, dia berbisik perlahan, "Dah okey tu. Cuba beranikan diri." Dengan tangan yang menggeletar, saya menyingsing lengan baju saya, mula-mula sedikit, kemudian semakin tinggi sehingga ke siku. Tiada seorang pun di dalam kereta api itu yang mempedulikan saya. Ia adalah perkara biasa bagi orang lain, tetapi bagi saya, ia adalah satu keajaiban. Saya tidak percaya saya dapat mendedahkan lengan yang saya sorokkan selama lebih 20 tahun dengan begitu selamba. Sejak hari itu, saya menjadi lebih bebas. Apabila pergi ke kedai runcit berdekatan, saya memakai baju lengan pendek. Di tempat kerja di kafe, saya juga boleh bekerja dengan lengan baju yang disingsing. Sudah tentu saya masih berhati-hati, tetapi ia bukan lagi satu ketakutan mutlak seperti dahulu. Setahun berlalu dan kulit saya menjadi jauh lebih baik, hampir tidak kelihatan. Doktor juga berkata, "Awak dah buat yang terbaik, sekarang dah tak ada masalah untuk aktiviti harian." Dalam tempoh itu, hubungan saya dengannya juga menjadi semakin erat. Saya sangat berterima kasih kepadanya kerana sanggup bersusah payah bersama saya mengumpul wang, memerhatikan proses rawatan saya dan memberi semangat melihat perubahan saya. Saya rasa sangat bertuah mempunyai insan sepertinya di sisi saya. Pada suatu petang, kami sedang berjalan-jalan di taman tepi sungai. Sambil melihat saya berjalan dengan selesa memakai baju lengan pendek, dia berkata, "Awak dah banyak berubah. Sekarang nampak lebih yakin dengan diri sendiri." Saya juga merasakan perkara yang sama, tetapi pada saat itu, saya tiba-tiba teringat akan ibu. Sudah setahun saya di Malaysia, tetapi saya tidak pernah menghubunginya dengan betul. Kami hanya bertukar mesej ringkas bertanya khabar, tetapi tidak pernah berbual di telefon. Konflik dan luka lama masih ada. Dia melihat riak wajah saya dan bertanya, "Awak fikirkan apa?" Saya menceritakan tentang ibu. Saya kata saya mahu menunjukkan keadaan saya yang sudah pulih, tetapi tidak tahu bagaimana untuk menghubunginya. Dia berfikir sejenak dan berkata, "Apa kata kita jemput mak awak datang sini? Cukuplah kita saling menyakiti diri." Dia menambah, "Ibu pasti risaukan saya dan saya patut menunjukkan kepadanya bahawa saya hidup dengan baik." Mendengar kata-katanya, saya berfikir panjang. Mungkin sudah tiba masanya untuk berdamai dengan ibu. Saya tidak perlu lagi terikat dengan luka masa lalu. Memandangkan saya sudah banyak berubah, mungkin sekarang ibu juga boleh berasa lega. Selepas beberapa hari berfikir, saya memberanikan diri untuk menelefon ibu. Sudah setahun setengah saya tidak mendengar suaranya dan saya tidak tahu bagaimana untuk memulakan perbualan. Tetapi dengan sokongan darinya di sisi, saya rasa saya tidak boleh menangguhkannya lagi. Sambil memegang telefon, tangan saya bergetar ketika menekan nombor ibu. Sudah setahun setengah, saya tidak mendengar suara ibu. Selepas beberapa deringan, ibu menjawab telefon. Pada mulanya dia bertanya, "Siapa ni?" Tetapi apabila mendengar suara saya, dia terdiam seketika. Suara ibu pada mulanya sangat bergetar. Begitu juga dengan saya. Tidak tahu apa yang hendak diperkatakan, saya hanya bertanya khabar. Ibu bertanya dengan berhati-hati sama ada saya sihat. Dari suaranya, saya dapat merasakan betapa risaunya dia selama ini. Perbualan berlanjutan dan suara ibu kembali bertenaga. Saya juga semakin selesa dan mula menceritakan sedikit demi sedikit tentang kehidupan saya di Malaysia. Apabila saya memberitahu tentang rawatan yang saya jalani, ibu terkejut. "Betul ke? Dah banyak baik ke?" tanyanya berulang kali. Saya menjawab, "Betul, dah banyak sangat baik. Dah boleh pakai lengan pendek sekarang." Mendengar itu, ibu terdiam seketika. Kemudian saya terdengar suara tangisan halusnya. Saya tahu itu adalah air mata kegembiraan. Kami berbual lebih dari sejam. Saya menceritakan semua yang tidak dapat saya luahkan selama ini. Bagaimana saya hidup di Malaysia, bagaimana proses rawatan dan juga tentang insan yang sentiasa menyokong saya. Sampaikan terima kasih mak pada dia. "Mak teringin sangat nak ucap terima kasih," kata ibu. Di akhir perbualan, saya memberanikan diri berkata, "Mak, datanglah ke Malaysia. Saya nak mak tengok sendiri perubahan saya." Ibu teragak-agak seketika, tetapi kemudian berjanji, minggu depan mak datang.
Mendengar kata-kata itu, mata saya juga berkaca. Selepas menamatkan panggilan, saya menceritakan segalanya kepadanya. Mak nak datang Malaysia, kata saya dengan gembira. Dia juga turut gembira dan berkata kami perlu menyambut ibu dengan baik. Ketika itu, satu idea aneh muncul di fikiran saya. Jika saya mahu menunjukkan perubahan saya di hadapan ibu, saya perlu menunjukkannya dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, saya pergi membeli belah bersamanya. Buat pertama kali dalam hidup saya mahu membeli skirt pendek dan kemeja T lengan pendek. Di sebuah butik di pusat membeli belah, kami melihat pelbagai jenis pakaian, tetapi semuanya terasa asing. Selama ini saya hanya hidup dengan baju lengan panjang dan seluar panjang, dan apabila tiba-tiba perlu memilih pakaian sebegini, saya tidak tahu mana yang sesuai. Dia membantu memberi nasihat di sebelah, warna apa yang sesuai, gaya apa yang cantik. Akhirnya, saya memilih sehelai kemeja T berwarna merah jambu pastel dan sehelai skirt paras lutut. Saat saya mencubanya di bilik persalinan dan melihat cermin, penampilan saya kelihatan sangat asing. Ini betul ke aku, fikir saya. Lengan dan kaki saya terdedah, tetapi parutnya hampir tidak kelihatan. Saya tidak percaya tubuh yang saya sorokkan selama lebih 20 tahun boleh kelihatan begitu semula jadi. Saya berdiri lama di hadapan cermin, merenung diri saya. Pada saat itu, secara spontan saya berkata, "Kahwin dengan saya. Saya nak bersama awak seumur hidup." Saya sendiri terkejut kerana tiba-tiba melamarnya di dalam bilik persalinan, tetapi ia adalah kata hati saya yang sebenar. Dia ketawa dan berkata, ini pertama kali saya dilamar oleh seorang wanita yang sedang mencuba baju, tapi jawapan saya, ya, saya nak bina masa depan dengan awak, jom kahwin. Saat kami berpelukan dan menangis di dalam bilik persalinan itu adalah satu kenangan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Selepas selesai membeli belah, kami pulang dan bersiap untuk menyambut kedatangan ibu. Kami mengemas rumah dan menyediakan ruang untuk ibu tidur. Saya tidak henti-henti berdebar. Apa reaksi ibu apabila melihat saya nanti? Adakah dia akan benar-benar gembira? Pada hari ketibaan ibu, saya memakai skirt dan baju lengan pendek yang baru dibeli dan menuju ke KLIA bersamanya. Jantung saya terasa seperti hendak pecah ketika menunggu di balai ketibaan. Sudah setahun setengah saya tidak bertemu ibu dan ini adalah saat pertama saya menunjukkan diri saya yang telah berubah. Dari jauh, saya nampak kelibat ibu keluar. Pada mulanya, dia seolah-olah tidak perasan saya. Dia melihat sekeliling, mencari-cari. Saya melambaikan tangan dengan tinggi dan memanggilnya. Ketika itu, ibu ternampak saya dan berhenti melangkah. Riak wajahnya berubah perlahan-lahan. Dari riak tidak percaya, ia bertukar menjadi keyakinan dan akhirnya, sambil menangis, dia berlari ke arah saya. Saya juga berlari ke arah ibu. Kami berpelukan dan menangis di tengah-tengah lapangan terbang. Orang yang lalu lalang memandang kami, tetapi saya tidak peduli. Ibu bertanya berulang kali, apa dah jadi ni? Betul ke ni kamu? Sambil melihat lengan dan kaki saya, dia semakin terkejut apabila melihat parut yang hampir hilang. Saya menceritakan segalanya kepada ibu, proses rawatan dan bagaimana dia membantu saya, dan tentang masa yang telah berlalu di Malaysia. Apabila saya memperkenalkan dia kepada ibu, ibu berkata berulang kali, terima kasih banyak, nak. Terima kasih sebab jaga anak mak dengan baik. Dia juga memberi salam dengan hormat dan berkata, saya akan jaga dia dengan baik makcik. Dalam perjalanan pulang dari lapangan terbang, ibu tidak melepaskan tangan saya. Setibanya di rumah, kami berbual sehingga lewat malam. Ibu menceritakan betapa menyesalnya dia selama ini dan betapa bersalahnya dia terhadap saya. Saya juga meminta maaf. Maafkan saya sebab cakap kasar masa tu. Segala salah faham dan luka yang terpendam selama ini terlerai pada malam itu. Keesokan harinya, dia mencadangkan agar saya dan ibu pergi ke spa. Katanya baik untuk ibu dan anak meluangkan masa bersama. Pada mulanya saya teragak-agak. Saya tidak pernah mandi bersama ibu. Sejak kecil saya mengelak dari menunjukkan badan saya dan tiba-tiba berbuat begitu terasa janggal. Tetapi apabila ibu berkata, jom, saya memberanikan diri. Tiada apa lagi yang perlu saya sorokkan. Di spa, buat pertama kalinya saya tidak menyembunyikan badan saya di hadapan ibu. Ibu melihat lengan dan kaki saya dan berkata berulang kali, cantik dah sekarang, macam tak percaya.
Berendam bersama di dalam air suam sambil berbual dengan ibu adalah saat yang sangat berharga. Ibu menggenggam tangan saya dan berkata, "Sekarang dah okey, betul-betul dah okey, tak perlu risau lagi. Mak lega tengok kamu bahagia macam ni." Apabila kami keluar dari spa dan bertemu dengannya, ibu berkata kepadanya, "Terima kasih, nak. Sekarang kamu dah macam anak mak sendiri. Tolong jaga anak mak baik-baik ya." Pada saat itu, saya rasa semuanya telah lengkap. Beberapa minggu kemudian, kami secara rasmi memulakan persiapan perkahwinan. Ibu tinggal lebih lama di Malaysia untuk membantu kami. Dia menemani saya memilih gaun pengantin dan menangis lagi apabila melihat saya memakainya. "Mak tak pernah sangka hari ini akan tiba." "Bahagia betul, Mak," katanya. Majlis perkahwinan kami diadakan secara kecil-kecilan tetapi meriah. Kami juga bertemu dengan keluarganya di Malaysia dan mereka semua menyambut saya dengan mesra. Tiada siapa yang bertanya tentang saya atau parut saya. Mereka menerima saya sebagai keluarga secara semula jadi. Ketika berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin, saya rasa seperti di dalam mimpi. Selepas berkahwin, saya menjadi lebih yakin dengan diri sendiri. Saya bebas memilih pakaian dalam kehidupan seharian dan tidak lagi berasa terbeban untuk bertemu orang. Kami melancong bersama, pergi ke pantai dan melakukan perkara-perkara yang tidak pernah saya bayangkan sebelum ini. Setahun kemudian, kami dikurniakan seorang bayi. Apabila mendapat tahu saya hamil, saya sangat gembira. Saya tidak percaya saya akan menjadi seorang ibu. Sepanjang tempoh kehamilan, ibu tinggal di Malaysia untuk menjaga saya. Dia menemani saya ke klinik setiap kali ada pemeriksaan dan membantu menjaga pemakanan saya. Apabila anak kami lahir, saya banyak berfikir. Saya tidak mahu anak ini mewarisi penderitaan yang saya alami. Saya mahu membesarkannya menjadi seorang yang sihat dan yakin diri. Dan yang paling penting, saya mahu anak ini sentiasa merasa disayangi. Ibu juga sangat gembira melihat cucunya. Melihat saya menjaga anak, dia berkata, "Kamu akan jadi mak yang baik. Mak bangga dengan kamu." Segala kesakitan dan kebimbangan yang lalu seolah-olah menjadi bermakna di hadapan anugerah kecil ini. Kini, saya benar-benar bahagia. Setiap pagi apabila bangun dan melihat cermin, waktu-waktu menakutkan yang lalu terasa seperti mimpi. Memakai baju lengan pendek sambil mendukung anak, berjalan-jalan di taman dan berbual dengan ibu-ibu lain. Kehidupan biasa seperti ini adalah satu anugerah yang ajaib bagi saya. Kadang-kadang apabila saya mengimbas kembali, saya sedar begitu banyak yang telah berlaku. Kemalangan semasa kecil, tempoh pengasingan yang panjang, konflik dengan ibu dan proses rawatan serta pemulihan di Malaysia. Semuanya adalah pengalaman berharga yang membentuk diri saya hari ini. Masa yang dihabiskan bersamanya, proses saling memahami dan mencintai juga adalah bahagian terpenting dalam hidup saya. Tanpa dia, mungkin saya masih hidup bersembunyi di sebalik baju lengan panjang dan seluar panjang. Cinta dan sokongannya telah mengubah saya menjadi insan yang sama sekali baru. Hubungan saya dengan ibu juga berubah sepenuhnya. Kini kami saling memahami dan menghormati. Ibu menerima saya sebagai seorang dewasa yang berdikari dan saya juga dapat memahami kebimbangan dan kasih sayang ibu. Kami menjadi lebih rapat sambil sama-sama membesarkan cucunya. Negara Malaysia juga mempunyai makna yang sangat istimewa bagi saya. Di sinilah saya menemui kehidupan baru dan mengalami penyembuhan yang sebenar. Bukan sahaja teknologi perubatan, tetapi kemesraan orang-orangnya juga membantu memulihkan saya. Kini, saya rasa di sinilah kampung halaman saya. Mengimbas kembali kisah saya sedar bahawa walaupun dalam keadaan yang paling terdesak, harapan itu sentiasa ada. Yang penting adalah tidak berputus asa dan bertemu dengan insan yang benar-benar memahami kita. Saya juga mengalami sendiri betapa besarnya kuasa cinta. Apabila anak saya berusia setahun, satu minat baru timbul. Sambil menjaga anak, secara semula jadi saya menjadi lebih ingin tahu tentang penjagaan kulit. Menjaga kulit anak yang sensitif mengingatkan saya kembali kepada proses rawatan yang pernah saya lalui. Pada mulanya ia hanya rasa ingin tahu peribadi, tetapi lama-kelamaan keinginan untuk belajar secara lebih sistematik menjadi lebih kuat. Selepas berbincang dengan suami, saya mendaftar di sebuah sekolah estetik. Kelas diadakan 3 kali seminggu dan ini mungkin kerana ibu membantu menjaga anak. Saya sangat berdebar pada hari pertama kelas.
Saya fikir mungkin janggal bagi seorang suri rumah berusia 30-an untuk belajar di kalangan pelajar berusia awal 20-an. Namun, sebaik sahaja kelas bermula, saya mendapati ia sangat menarik. Struktur kulit, penyembuhan parut lecur, pelbagai kaedah rawatan. Mempelajari secara teori perkara yang pernah saya alami sendiri membuatkan saya lebih faham. Pensyarah juga menunjukkan minat yang mendalam apabila mengetahui saya mempunyai pengalaman sebenar. Apabila saya menamatkan kursus 6 bulan dan mendapat sijil, saya berasa sangat bangga. Proses mempelajari bidang baru itu sendiri memberi saya keyakinan. Namun, selepas mendapat sijil, saya tidak terus mula bekerja. Anak saya masih kecil dan saya rasa mahu belajar lebih banyak lagi. Ketika itulah, saya secara kebetulan menemui sebuah komuniti dalam talian. Ia adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai masalah parut lecur dan parut lain. Membaca kiriman di sana mengingatkan saya kepada masa lalu saya, orang-orang yang berputus asa dan bergelut sendirian, orang-orang yang tercari-cari maklumat rawatan. Semuanya adalah cerminan diri saya yang dahulu. Pada mulanya, saya hanya memberi nasihat ringkas di ruangan komen, maklumat tentang rawatan yang saya terima atau cadangan hospital, tetapi reaksi orang ramai lebih hangat daripada yang saya jangkakan. Mereka berkata, cerita dari orang yang berpengalaman lebih dipercayai. Ini sangat membantu. Beberapa bulan kemudian, saya berfikir untuk berkongsi maklumat secara lebih sistematik. Saya membuka sebuah akaun Instagram. Pada mulanya, saya menggunakan nama samaran. Saya masih belum berani untuk mendedahkan gambar sebelum dan selepas rawatan saya. Kiriman pertama saya di Instagram adalah tentang maklumat asas rawatan parut lecur. Hospital mana yang perlu dicari, jenis rawatan yang ada, anggaran kos. Saya menyusun dan menghantar semua yang telah saya selidiki dan alami. Reaksinya lebih baik daripada yang dijangkakan. Walaupun pengikut tidak ramai, saya menerima banyak ucapan terima kasih di ruangan komen. Mendengar cerita orang-orang yang telah lama menderita seperti saya mendapat semangat selepas membaca kiriman saya membuatkan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat bermakna. Beberapa bulan berlalu dan jumlah pengikut semakin bertambah. Sejak itu, saya mula menghantar kandungan yang lebih pelbagai, kaedah penjagaan parut, cara menyembunyikannya dengan solekan, proses pemulihan psikologi. Saya berkongsi semua pengalaman yang telah saya lalui. Suatu hari, seorang pengikut menghantar mesej kepada saya. Dia memberitahu bahawa anak perempuannya mengalami lecur akibat kemalangan semasa kecil dan cerita saya memberinya harapan. Membaca mesej itu membuatkan saya berfikir panjang. Alangkah baiknya jika saya dapat melihat mesej harapan dan maklumat sebegini semasa saya kecil dahulu. Sejak itu, saya menjadi lebih aktif. Walaupun saya tidak mendedahkan wajah saya berkongsi cerita saya dengan lebih terperinci dan jujur. Zaman kanak-kanak saya di Kanada, buli di sekolah, konflik dengan ibu, proses rawatan di Malaysia. Saya menceritakan semuanya dengan jujur. Reaksi orang ramai sangat menggalakkan. Ratusan komen mengatakan mereka dapat merasai apa yang saya lalui dan semakin ramai yang mula berkongsi cerita mereka sendiri. Tanpa sedar, sebuah komuniti kecil telah terbentuk. Setahun kemudian, pengikut akaun saya melebihi 50,000 orang. Ia adalah sesuatu yang menakjubkan. Saya tidak pernah berniat untuk menjadi terkenal, tetapi tanpa sedar ramai orang mula berminat dengan cerita saya. Ketika itulah beberapa media mula menghubungi saya untuk temu bual. Pada mulanya saya menolak. Saya masih belum bersedia untuk mendedahkan wajah saya. Tetapi apabila permintaan terus datang, saya mula berfikir mungkin ini adalah satu cara untuk membantu lebih ramai orang. Saya berbincang dengan suami, ibu dan keluarga mentua. Mereka semua memberi galakan, buatlah apa yang kamu rasa betul. Suami saya berkata, dia bangga melihat saya menjadi lebih yakin melalui aktiviti ini. Saya sangat berdebar semasa temu bual TV pertama saya. Pergi ke stesen penyiaran, disolek dan duduk di studio membuatkan jantung saya berdegup kencang. Tetapi, sebaik sahaja temu bual bermula, saya menjadi lebih selesa. Saya bercerita dengan jujur tentang pengalaman saya, proses rawatan dan apa yang saya lakukan sekarang. Selepas siaran, sambutannya sangat luar biasa. Pengikut Instagram saya bertambah 20,000 dalam sehari dan ratusan mesej masuk. Kebanyakannya adalah mesej sokongan dan terima kasih.
Mendengar cerita orang-orang yang mempunyai pengalaman serupa mendapat semangat membuatkan saya rasa berbaloi melakukan ini. Selepas itu, saya muncul di beberapa siaran lagi dan ditemubual oleh majalah. Tanpa sedar, saya dikenali sebagai contoh kejayaan mengatasi parut lecur. Pada mulanya janggal, tetapi lama-kelamaan saya terbiasa. Yang paling menggembirakan adalah hakikat bahawa cerita saya dapat membantu orang lain. Apabila semakin dikenali, pelbagai tawaran mula datang. Ada jenama kosmetik yang menawarkan saya menjadi model iklan dan ada juga tawaran untuk menulis buku. Saya memilih dengan berhati-hati. Saya hanya mahu melakukan perkara yang benar-benar bermakna dan membantu. Akhirnya, pilihan saya adalah untuk membuka sebuah pusat estetik. Dengan kemahiran dan pengalaman yang telah saya pelajari, saya mahu membantu secara langsung orang-orang yang menderita akibat parut. Walaupun tidak besar, saya menyediakan satu ruang kecil di mana saya boleh memberi rawatan dengan sepenuh hati. Saat yang paling menggembirakan selepas membuka pusat itu adalah ketika bertemu dengan pelanggan pertama saya, seorang wanita sebaya dengan saya yang mempunyai parut di lengan akibat kemalangan semasa kecil. Semasa sesi kaunseling, ceritanya sangat mirip dengan saya. Saya menceritakan pengalaman saya kepadanya dan menerangkan proses yang akan dilaluinya. Pada mulanya dia ragu-ragu, tetapi beberapa bulan kemudian dia sangat gembira melihat hasilnya. Saya tidak akan lupa riak wajahnya pada waktu itu. Kini, selain menguruskan pusat estetik, saya juga meneruskan aktiviti dalam talian. Pengikut Instagram saya melebihi 150,000 dan saya juga memulakan saluran YouTube. Setiap minggu saya berkongsi maklumat baru dan kehidupan harian saya sambil berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama. Kadang-kadang apabila saya mengimbas kembali, saya sedar begitu banyak perubahan telah berlaku. Siapa sangka saya, yang hidup bersembunyi selama lebih 20 tahun, akan berdiri di hadapan begitu ramai orang. Yang paling membanggakan adalah hakikat bahawa pengalaman saya dapat membantu orang lain. Anak saya kini berusia 4 tahun dan mula sedikit sebanyak memahami kerja yang ibunya lakukan. Apabila saya menerangkan bahawa ini adalah kerja membantu orang yang susah, dia kelihatan bangga. Saya berharap apabila dia besar nanti, dia akan mempunyai hati yang suka menolong orang lain. Baru-baru ini, saya juga telah menerbitkan sebuah buku. Ia mengandungi kisah hidup saya bersama dengan maklumat praktikal tentang mengatasi parut lecur. Apabila saya mengumumkan berita penerbitan di media sosial, ramai yang mengucapkan tahniah dan saya menerima banyak mesej yang mengatakan mereka tersentuh selepas membaca buku itu. Kehidupan harian saya kini benar-benar berubah. Bertemu pelanggan di pusat, pulang ke rumah menjaga anak dan mengemaskini media sosial pada waktu malam. Ia adalah kehidupan yang sibuk tetapi memuaskan. Yang paling penting, saya rasa kerja yang saya lakukan ini bermakna, jadi setiap hari terasa menyeronokkan. Suami saya juga sangat gembira dengan perubahan saya. Dia berkata dia bangga melihat saya, yang dahulunya pasif dan pendiam, menjadi begitu aktif. Ibu juga begitu. Walaupun sibuk menjaga cucu, dia sentiasa menyokong dan membantu kerja saya. Saya juga mempunyai perancangan masa depan. Saya mahu mengembangkan pusat ini menjadi ruang yang dapat membantu lebih ramai orang. Dan saya juga merancang untuk memulakan perkhidmatan kaunseling dalam talian untuk warga Malaysia yang berada di luar negara. Saya rasa pengalaman saya membesar di Kanada boleh membantu. Kadang-kadang saya terfikir, jika saya boleh menulis surat kepada diri saya di masa lalu, apa yang akan saya katakan? Mungkin sekarang terasa putus asa, tapi percayalah, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan pengalaman itu nanti akan menjadi aset berharga yang membolehkan kamu menolong orang lain. Dalam hidup saya, parut lecur bukan lagi sesuatu yang memalukan untuk disembunyikan. Sebaliknya, ia adalah pengalaman berharga yang menjadikan saya lebih kuat dan mampu memahami orang lain. Dan ia juga adalah titik permulaan bagi semua kerja yang saya lakukan sekarang. Berkat mesej-mesej yang saya terima setiap hari, pelanggan yang datang ke pusat dan semua yang menyokong saya di media sosial, saya menjadi lebih bersemangat. Saya akan terus berkongsi pengalaman dan pengetahuan saya untuk memberi harapan kepada mereka yang mempunyai masalah yang sama, kerana saya percaya itulah perkara paling bermakna yang boleh saya lakukan sekarang.